Tajuk asal yang saya tengok pada kes ni ada berlaku bila seorang pengikut Hizbut Tahrir ni, dia tulis dekat Facebook. Kedua, kalau kita lihat dalam mempermainkan usul pendalilan syariah ni, kumpulan sesat di Malaysia, dia akan ada sifat beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab, atau beriman sebahagian dalil, kufur sebahagian dalil. Saya tengok macam contoh macam dia ambil apa yang seronok dengan dia, tinggal separuh. Yang saya ingat pernah dahulu berlaku kumpulan Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir kita kenal sebagai satu kumpulan yang tak percaya azab kubur. Bagi dia tak logik kalau azab kubur tu ada, Allah tak adil. Sebab orang mati zaman dulu 1000 tahun dah kena siksa, sampai kiamat masih lagi kena siksa. Orang yang hari ni mati besok kiamat, satu hari je. Yang tadi 1000 tahun, 1000 tahun dia siksa, baru kiamat. Dia duduk dalam kubur dan tempoh apa kita panggil apa, satu hari, besoknya kiamat. So tak adil. So walaupun sebenarnya kita ada jawapan kita adalah apa yang berlaku pada alam roh tidaklah sama seperti alam nyata. Kadang-kadang seorang manusia tu tidur berjam-jam, dia rasa tidurnya hanya beberapa minit atau berdetik saja. Dia tengok dah lewat. Ada orang tidur sekejap tapi dia rasakan dah berubah hari. Kan hari dia tidur, dah bangun hari esoknya. Dia dah senja hari esoknya, contohnya. Sebab itu adalah apa yang berlaku pada alam roh, bukan alam nyata. So roh kita akan mengalami cepat, lambat, sekejap, lama, berdasar kepada habuan masing-masing. Ada orang kita mati lama atau mungkin dia rasa sekejap. Ada orang mungkin mati sekejap tapi dia rasakan lama. Itu adalah habuan masing-masing. Itu sudut asal. Tapi tajuk asal yang saya tengok pada kes ni ada berlaku bila seorang pengikut Hizbut Tahrir ni, dia tulis dekat Facebook. Dia ambil hadis Nabi, dia ambil separuh je. Hadis tu panjang, hadis Sahih Bukhari. Yang Muslim datang dengan panjang, mana Aisyah radhiyallahu anha ceritakan bahawa dahulunya ada seorang wanita Yahudi masuk rumah Nabi SAW, masuk rumah Aisyah, berkhidmat, bersihkan rumah, tolong kemas-kemas rumah dan sebagainya. Kemudian bila Aisyah radhiyallahu anha bagi dia nak keluar, Aisyah hadiah dia something, dia akan kata pada Aisyah, waqakillahu adzabal qabri, semoga Allah lindung kau azab kubur. Semoga Allah lindung kau azab kubur. Maksudnya dia balas kebaikan Aisyah dengan doa untuk jangan kena azab kubur bagi Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha bertemu Nabi SAW dan bertanya soalan. Dia kata, ya Rasulullah, ni wanita Yahudi ni datang masuk rumah, tolong buat kerja rumah, kemudian bila aku bagi dia apa-apa, dia akan kata waqakillah adzabul qabri, SWT lindung kau azab kubur. Lepas tu Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kadzabatil yahud, berbohong Yahudi, wa hum allahi kudzub, dan mereka kat atas tanah ada banyak pembohongan. Okay. Tiada azab kecuali hari akhirat. Bila kita baca hadis ni macam ni, kita akan dapat hujah bahawa tak ada azab kubur. Tetapi hadis itu sebenarnya tak habis lagi. Jadi budak yang sebarkan ni, dia ambil potongan pertama ni, dia sebar dekat Facebook. First part of the hadis. Second part hadis tadi disorokkan. Bila ada orang tanya soalan dengan saya pun kata, hadis tu tak habis. Sebab separuh lagi hadis tu adalah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pun lepas tu diam beberapa hari, tidak ada cerita baru Nabi ceritakan, sehinggalah pada hari tiga hari selepas tu Nabi keluar dari rumah dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan berkelubung, mata merah menangis. Baginda SAW panggil orang ramai berkumpul. Bila orang ramai berkumpul, Nabi kata, wahai manusia sekalian, kalau kamu tahu apa aku tahu, kamu akan banyak menangis, kamu akan sedikit ketawa. Nabi sebutkan macam tu. Kemudian ada beberapa benda Nabi sebutkan. Dan hujung kata-kata dia, Nabi kata, ya ayuhan nas, kan ista'idu billah min adzabil qabri, minta perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Fa inna adzabil qabri haqq, kerana azab kubur adalah benar. Di sini kalau kita baca hadis berkenaan, Nabi tak tahu, kemudian dia beritahu, itu selesai. Tapi bila orang ni dia nak menang, dia punya apa, dia ambil separuh hadis tadi disebarkan, dia separuh lagi ditinggalkan. So ini sikap yang kita panggil apa, beriman sebahagian kitab, kufur sebahagian kitab. Ni ada daripada kumpulan macam ni, kumpulan sebahagian macam-macam Syiah. Bila dia ambil hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi, dia tinggalkan kelebihan para sahabat yang lain.
Demikian juga orang yang sekular, yang dia beriman contohnya dengan ayat-ayat tentang tajuk keadilan, kesaksamaan, tapi dia tak beriman dengan ayat-ayat berkaitan tajuk hukuman hudud Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ni adalah sudut yang sama, sesat. Sebagai manusia tu, pasal kita kena beriman dengan semua nas. Bukan ambil nas mana kita suka, tinggal mana nas yang kita tak suka. Kita ambil separuh, tinggal separuh. Itu bukan daripada Islam. Itu bukan hidayah. Itu adalah kesesatan. Ini dah banyak kita tengok berlaku. Kumpulan-kumpulan ni, dia ambil sebahagian nas, dia seronok, dia ambil. Mana yang tak kena dengan dia tinggalkan, dia suruh. Ini bahaya. Ini banyak benda yang kita kata, kita panggil apa, kedudukan perangai tingkah laku yang banyak berlaku. Banyak berlaku pada kumpulan sesat, termasuk macam Khawarij. Dengan Khawarij dahulu mereka beriman dengan ayat-ayat tentang wa'id, janji buruk Allah Ta'ala. Hatta golongan Khawarij dahulu, mereka panggil apa, sangat keras, sangat kasar berkenaan dengan tajuk dosa besar masuk neraka. Masuk neraka. Tak ada kemaafan, tak ada keampunan. Tapi dia lupa tinggalkan ayat rahmat, ayat keampunan Allah Ta'ala ditinggalkan. Kalau satu pula kumpulan, dia macam Murji'ah. Dia beriman bahawa keampunan Allah Ta'ala luas, tapi dia tinggalkan ayat-ayat tentang siksaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Buat apa pun, macam di Malaysia sebagian besar ada kumpulan macam ni. Dia berimankan siapa telah melafazkan syahadah, maka dia pasti masuk syurga. Dia lupa berkenaan dengan tajuk. Orang melafazkan syahadah zaman Nabi dahulu, ada juga seperti Allah bin Ubay bin Salul dan kumpulan dia melafazkan syahadah, tapi disebut dalam surah At-Taubah, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik adalah lapisan paling bawah neraka. Sedangkan orang tu bersyahadah. So dia ambil man qala man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir kalam dia la ilaha illallah, dia masuk syurga. Dia ambil yang tu, dia tinggalkan satu lagi. Sedangkan kita dalam konteks ni kena gabungkan nas tadi. Maksud dia, kalau orang ni masa melafazkan la ilaha illallah tapi masuk neraka paling bawah, maksud dia la ilaha illallah tadi mesti ada syarat-syarat dia, yang kalau tak ditunaikan, la ilaha illallah yang anda lafazkan tidak ada guna. Ini kita kesihan dan majoriti Islam kita Malaysia ni, kita dapat perhatikan ada kumpulan-kumpulan yang ialah dia kata asalkan iman itu ada, perangai tak senonoh pun tak apa. Allah Ta'ala hanya tengok hati saja, sambil menyebarkan hadis innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum. Allah tak pandang pada rupa kamu dan juga tubuh badan kamu. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum, tapi Allah Ta'ala pandang pada apa dalam hati kamu. Tapi hadis tu dia baca separuh, tak habis. Semua riwayat yang datang dia berbunyi ila qulubikum wa a'malikum, kepada kalbu kamu dan juga amalan kamu, bukan hanya setakat kalbu. Tapi hadis tu dibaca separuh, dan innallaha yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa yanzuru ila ma fi qulubikum, dia berhenti situ. Sedangkan ada sambungan dia wa a'malikum. Dia tak nak beramal, tapi dia anggap iman dah cukup. Ini sudut yang kita kata kasihan banyak umat Islam kita di Malaysia ni, yang kita lihat mereka merasakan tak perlu patuh pada Tuhan asal hati baik. Kalau hati dia tulus, ikhlas, maka tak apa. Dia tak buat pun tak apa. Dia tak ikut perintah Tuhan pun Tuhan akan sayang. Ini sangat-sangat masalah. Sebab kena ingat, kalau dari sudut masalah hati beriman, tak ada amal kepatuhan, iblislah tauladan anda yang paling dekat. So iblis laknatullahi alaih, dia percaya Allah Ta'ala Tuhan, dia percaya Allah Ta'ala Maha Berkuasa. Sebab tu dia minta panjang umur pun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ketika mana diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tak nak sujud. So yang tak ada pada iblis adalah apa? Amal. Kepercayaan ada. Dia ada kepercayaan dalam hati dia, macam dia percaya Allah Ta'ala. Bahkan dia mengaku kepada Allah Ta'ala, kan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau jadikan aku daripada api, kau jadikan dia daripada tanah. So dia tak kata selain Allah Ta'ala menciptakan dia. Tapi yang kasihannya, sebagian besar umat Islam kita macam itulah. Dia kata yakin Allah Ta'ala Tuhan dia, tapi tidak ada amalan yang nak dibuat. Alasan macam tadilah, kalau tak ikhlas, apa lagi nak buat? Ini masalah kena jaga sikit. Saya tengok ada kumpulan sesat kat Malaysia ni, yang dia tak nak buat amalan, kerana dia kata kalau tak berikhlas, buat apa nak beramal. Ini termasuk yang tak nak pakai tudung, yang tak nak solat pun ada. Dia kata kalau solat tapi masih syirik, buat apa? Tapi soalan sekarang, adakah anda boleh berkata sahaja aku tidak solat lillahi ta'ala,
Saja aku tak pakai tudung, lillahi ta'ala. Saja aku langgar perintah Tuhan ni, lillahi ta'ala. Ini kena jaga-jaga sikit. Sebab ini yang sering berlaku. Ada orang menyangka bahawa dia boleh untuk tidak melaksanakan perintah Tuhan kerana apa? Kerana tak ikhlas. Sedangkan kita tahu bahawa amalan dalam Islam ni, kita bina keikhlasan selepas kita beramal. Kita baiki hati kita dengan konsisten beramal. Bukannya kita tak beramal kerana tak ikhlas. Kenapa tak beramal? Sebab saya tak ikhlas. Kalau ikhlas, tak ikhlas buat apa beramal? Kita hamba Allah Ta'ala, walau tak redha pun kita kena buat. Macam kita lihat para sahabat Nabi SAW kena untuk berjihad. Kita lihat ayat 216 surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala nyatakan, kutiba alaikumul qital, difardu ke atas kamu berperang, wa huwa kurhul lakum, sedangkan berperang itu dibenci oleh kamu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, bimbang kamu benci satu perkara, ia baik untuk kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, bimbang kamu suka satu perkara, ia buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah mengetahui, kamu tidak mengetahui. So dalam ayat tersebut kalau kita fahamkan, para sahabat Nabi pergi masuk ke dalam medan jihad dalam keadaan hati suka ke tak suka sebenarnya. Kalau boleh, diorang tak nak. Diorang tak nak. Tapi kerana ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, mereka masuk juga. Kerana ketaatan. Bukan sebab kerana. Tapi keikhlasan akan dipelajari dalam perjalanan. Bukannya daripada awal. Jangan cari keikhlasan sebelum daripada amal. Amal dahulu, kemudian ikhlaskan amal tersebut. Okey.